Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di Orbit Perak FPV. Dan hari ini adalah hari special di mana kita akan unboxing satu daripada produk keluaran DJI yang terbaru, iaitu Avatar 360. Tapi ini RC edition. Dia adalah Flymo Combo FMC DJI RC2. Wow. Tengok pada packaging dia. Agak besar juga DJI situ. Kalau ada kotak dia, kita akan dapat tengok ni. Okay, dia ada drone. Ni 3 bateri RC2. Dia bagi bag, USB-C, charging hub, ada beberapa set propeller, portable landing pad, yang mana kalau waktu Avatar tu tak ada ni, tak dapat ni. Okay, screwdriver, cleaning cloth dan manual. Okay, jom kita tengok. Kita unboxing, tengok macam mana. Ini baru dapat hari ni, hasil dari pre-order lah. Pre-order yang dibuka masa dia release tu. Dan hari ni lah, semalam dia shipping, dan hari ni kita dapat lah Avatar 360 yang terbaru, produk DJI, yang mana sebelum ni dia FPV lain sikit, dan kali ni merupakan drone yang jenis baru lah. Bukan era, bukan FPV, tapi dia adalah drone 360. Okay. Okay. Fly apps. Sama. Style dia sama macam DJI Avatar. Dia terus dia pack dengan dia punya bag lah. Okay, kita tengok. Okay. Dah apa dah? Kosong. Okay, kita tengok. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Avatar 360. Kemudiannya, ayo kita tengok apa yang ada dalam bag ni. Wah, itu dia. Dia tak, dia ada compartment sama macam DJI Avatar tu. Dia ada compartment dia. Compartment besar dia adalah drone lah. Besar drone nya. Nanti saya akan buat comparison dengan Avatar. Saiz dia memang agak besar lah kalau dibandingkan dengan Avatar 2. Saya boleh kata jauh juga jarak besar dia. Okay, nanti saya akan compare Avatar 2 dengan 5 inch drone FPV. Tapi ini memang besar lah. Sizing dia besar, sangat besar ni. Tapi dia nipis sikit lah. Okay, kita tengok. Tu dia. Wow. Tu dia. Okay. Ini drone dia. Propeller dia gunakan 4 kali ni. 4 bilah. Kalau Avatar tu dia guna 3 bilah. Besar lah. Dan dia ada LiDAR sensor kat sini. Okay. Kita tengok lah macam mana performance dia. Okay, saya tak tahu dulu. Kemudian ada landing pad. Portable landing pad. Portable landing pad ni bagus juga. Dan dia keras lah. Okay. Kemudian, yang ni saya ambil set dengan RC2. Sebab saya dah ada Avatar 2, dah ada Google dan juga motion controller semua. Jadi, saya tak ada RC2 lah. Jadi, ini adalah nilai tambah lah. Yang agak menarik juga banding dengan Avatar 2. RC2. Ada kamera. Okay. Okay. Cantik ni. Okay. Kemudian, bateri dia kecil sikit. Avatar 2. Wow, bateri dah. Sama je. Avatar 2 dia kecil sikit lah. Nice. Dan berapa lah. Just prop. Tak ada plastik dan sebagainya. Okay, itu saja untuk unboxing DJI 360, Avatar 360. Okay, lepas ni saya akan buat comparison antara DJI 360 ni dengan Avatar 2. Okay, stay tune.